Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sekolah Menengah Agama Ulu Jempol telah mengadakan kejohanan sukan tahunan. Mari kita saksikan. Dengan saya Encik Zainal Abidin, iaitu YDP PIBG Sekolah Menengah Agama Ulu Jempol. Boleh saya menemui ramah Encik sebentar? Boleh, insyaAllah. Saya ingin menanyakan tentang apa perasaan Encik pada tahun ini yang bertemakan coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin Sulaiman, YDP Sekolah Agama Ulu Jempol. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua guru-guru serta pendidik yang menjayakan program sukan kita pada hari ini. Dengan soalan tadi, apa tu? Dengan tema pembelajaran kita tahun ini ialah coklat. Apa pendapat Cik Zainal? Adakah tema tahun ini lebih meriah ataupun tahun lepas lebih meriah? Bagi saya tahun ni tema coklat ni memang lebih meriah lah. Memang meriah, saya pun rasa macam teruja lah. Saya rasa teruja melihat aktiviti murid-murid menggunakan tema coklat ni, M&M dan macam-macam lagi. Banyak idea yang dilontarkan. Saya sungguh berbangga lah dengan tema tahun ini, iaitu tema coklat lah. Saya harap di masa-masa akan datang tema ini akan lebih baik lagi lah, akan diperbaiki lebih baik. Tapi tahun ini saya rasa memang betul-betul meriah lah. Saya sungguh bangga lah dengan murid-murid yang sangat kreatif dengan tema coklat ni. Okey, terima kasih Encik Zainal Abidin. Kamu rasa rumah mana menang? Saya rasa rumah merah kerana rumah merah ni kreatif. Kamu rasa rumah mana menang? Hijau, sebab rumah hijau ni best dan power. Lari je mesti laju. Apakah pesanannya bila anda tahu adik anda juara? Saya tahu adik saya juara, saya bangga lah. Saya happy sangat lah. Saya sebelum ni pun tak dapat juara. Dia dapat juara, saya happy sangat. Apa guna-guna banyak? Best? Suka tak? Cuba tengok guna-guna sikit. Ni banyaknya.